Hello kawan-kawan, hari ini temankan saya yuk buat selai nastar. Selai nastar ni betul-betul aroma dia wangi sangat. Pertama sekali Mayu siapkan 2 biji nanas, ini Mayu pakai nanas yang setengah masak ya. Lanjut kita bersihkanlah nanas ni, kita potong, kita belah kulit dia, terus juga buangkan mata-mata dia tu. Nanas yang Mayu beli ni memang dekat Hentik dia tu ada cara pembuka dia. Memang pembuka dia macam lain aja kan. Kalau dia dah kata gitu, Mayu ikut aje lah. Memang senang sangat lah kupas nanas ni. Tak payah lama-lama dah siap. Lanjut kat sini Mayu nak parut nanas. Ini Mayu pakai parut manual aja. Kalau nak pakai blender atau chopper boleh juga. Tapi macamnya rasa terlalu halus lah. Terus selanjutnya Mayu nak pisahkan dulu air nanas atau sari nanas tu dengan isian dia. Time ni kita kena perah betul-betul sampai dia betul-betul kering lah. Terpisah dengan sari-sari dia ya. Lanjut isian dia pun kita ketepikan, kita letak dekat bekas lain. Kalau dah siap semua, ini kita nak mulai masak. Pertama saya masak dulu air atau sari dari nanas ni sampai dia kecoklatan macam gini. Barulah masukkan isian nanas dia dan kita kacau sebentar, tambahkan juga cengkeh, kayu manis. Kita aduk lagi sampai dia rata. Jangan lupa masukkan gula. Dekat sini Mayu pakai 2,5 sudu makan aja. Terus kita kacau sampai gula dia betul-betul larut. Terakhir baru kita masukkan sedikit butter. Ini Mayu pakai salted butter ya. Kacau-kacau sekejap sampai butter tu meleleh dan menyatu dengan isian nanas. Alhamdulillah, ini dah siap. Betul-betul percaya cakap Mayu, ini wangi sangat.